Hadis ke-157. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yuldagul mu'min min hujrin wahid marratain. Dari Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Dalam hadis ini ada 3 pengajaran. Yang pertamanya, seorang hamba Allah yang disebut hamba Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu tidak lari dari melakukan kesilapan. Jadi siapa, saya, ibu-ibu, akak-akak dan seluruh yang mendengar kuliah kita ini tidak lari daripada membuat kesilapan. Dan itulah nama manusia. Tidak nama manusia kalau tak buat silap. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kullu bani Adam khata'in. Semua anak Adam membuat kesalahan. Wa khaira kullu bani Adam khata'un wa khaira khata'in tawwabun. Semua anak Adam membuat kesilapan dan sebaik-baik orang buat kesilapan adalah orang bertaubat. Jadi kita tak lari buat kesilapan. Cuma kita kena ada kemampuan nak minta maaf. Kadang-kadang ada orang buat salah, dia tak rasa buat salah. Itu yang masalah dia. Yang penting buat salah, tetap buat salah. Kita akui kita buat salah dan minta maaf. Hari ini bertekak dengan suami contohnya, salah atau tak salah, minta maaf. Jangan tak patut punya lelaki padam muka aku tengking dia. Kita tak rasa kita buat salah. Yang buat salah kita, ya Allah maaf Tuhan, memang suami ada salah, tapi salah dia juga aku ada menyumbang pada apa yang dia buat itu. Dan mungkin aku ni menegur dia dengan cara yang melampau. Ampunkanlah ya Allah. Itu penting, rasa bersalah, rasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, kita akan rasa kita betul dia susah. Jadi setiap hamba Allah tidak lari daripada melakukan kesilapan. Kemudian yang kedua, bagi pengajaran hadis ini, orang mukmin tidak akan melakukan kesilapan yang sama beberapa kali. Ini pula ciri-ciri orang beriman, orang mukmin. Jadi dia tak lari daripada buat kesilapan, tetapi kesilapan itu tak dibuat berulang-ulang. Dia tahu, oh ini silap dan cuba betulkan. Kalau anda kata buat kesilapan berulang-ulang, maknanya tak pernah belajar daripada kesilapan. Kita belajar, kesilapan ada iktibar. Kita kena belajar daripada kesilapan. Oh, rupa-rupanya kalau cakap tengking kat suami lagi dia merajuk 3 hari. Lain kali tukar teknik lah pula. Tukar teknik pula. Mungkin apa, sekarang ni kalau aku merajuk dia tak nak pujuk dah. Teknik lain kena buat ni. Dia belajar, koreksi diri tu. So kalau anda kata buat kesilapan berulang-ulang, itu maknanya orang yang tidak pernah belajar daripada apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Dan yang ketiga, pengajaran daripada hadis ini, orang mukmin setiap pergerakannya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin, dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cara Allah bantu? Kalau ada masalah, Allah bagi jalan keluar bagi masalah. Ini Allah sebut dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Ini Allah kata orang mukmin pergerakannya dibantu. Antaranya apa? Ada masalah, diberi jalan keluar bagi masalah.